Hai semua, jom kita bincangkan satu topik yang memang favourite dalam sejarah SPM, perkembangan semangat nasionalisme di Malaysia. Topik ni penting gila, jadi jom kita mulakan. Saya tahu, bila sebut je bab nasionalisme, aduh, pening kepala kan? Banyak sangat nama, tarikh, persatuan nak kena hafal. Rasa macam nak meletup pun ada. Tapi, relax, anda tak berseorangan. Sebab itulah dalam sesi ni kita akan bedah siasat topik ni satu persatu bagi senang faham. Dan yang paling penting lepas ni, jangan lupa tahu pergi test power kat www.mcqspm.com untuk mantapkan lagi ingatan. Nampak tak kod QR kat skrin tu? Apa lagi? Cepat-cepat scan. Ia akan bawa anda terus ke soalan-soalan yang formatnya sebiji macam SPM. Inilah cara paling function nak uji kefahaman. Okey, jom kita mulakan siasatan kita. Persoalannya, macam mana api semangat kebangsaan ni mula menyala? Semuanya bermula daripada golongan cerdik pandai atau intelektual. Merekalah wira-wira tak didendang yang mencetuskan kesedaran awal. Yang menariknya kat sini ialah, kesedaran ni datang dari pelbagai sudut. Kita ada pejuang wanita yang hebat macam Ibu Zain yang fokus pada pendidikan untuk kaum hawa. Lepas tu, kita ada golongan bangsawan macam Raja Chulang yang guna kedudukan dia untuk push British. Dan jangan lupa, alim ulama seperti Syekh Al-Hadi yang menyebarkan idea reformasi. Bayangkan, gabungan suara dari pelbagai latar belakang ni memang power kan? Inilah yang mula buka mata orang ramai. Okey, idea bernas tadi tu, kalau simpan sorang-sorang je tak guna, kan? Ia perlu disebarkan. Di sinilah media cetak macam akhbar, majalah dan novel main peranan yang sangat-sangat penting. Macam internet zaman dululah kiranya. Setiap akhbar dan majalah ni ada misi dia yang tersendiri. Contohnya, Al-Imam fokus pada pembaharuan pemikiran Islam. Bulan Melayu pula khas untuk perjuangkan hak pendidikan wanita. Akhbar macam Utusan Melayu jadi lidah rasmi orang Melayu. Yang lagi best, semangat ni rentas kaum tau. Tamil Lisan perjuangkan nasib masyarakat India, malah akhbar Inggeris macam The Malay Mail pun bantu tubuhkan dana pendidikan. Nampak tak betapa berkuasanya media cetak masa tu? Selain berita, ada satu lagi senjata rahsia yang digunakan, penulisan kreatif. Novel dan cerpen ni, dia tak bagi fakta terus. Sebaliknya, ia cucuk emosi pembaca. Karya macam cerita Awang Putat buat orang betul-betul rasa penderitaan bangsa. Mari kita berjuang pula, dari tajuk pun dah tahu kan? Memang direct ajak orang untuk cintakan tanah air. Inilah magisnya penceritaan. Dia tanam semangat tu terus ke dalam hati. Okey. Kita tarik nafas dalam-dalam sekejap. Sambil-sambil tu, kalau anda rasa perkongsian ni membantu, jangan segan-segan untuk tekan butang like, tinggalkan komen dan paling penting, subscribe saluran MCQ SPM. Barulah tak terlepas kupasan topik best yang lain. Sokongan anda tu sangat kami hargai. Serius. Okey, sambung balik. Idea dah disebar, kesedaran dah ada. So, apa langkah seterusnya? Mestilah bertindak. Dari sinilah kita nampak individu-individu ni mula berkumpul, tubuh persatuan dan berjuang secara berjemaah. Bak kata orang, bersatu kita teguh. Dan dalam gerakan ni, kita boleh nampak ada dua tim dengan strategi yang berbeza. Tim pertama main cara soft, fokus pada ekonomi dan sosial. Contohnya Al-Jamiah Al-Khairiyah yang bakar semangat orang Melayu untuk berniaga. Tim kedua pula lebih hardcore, macam Kesatuan Melayu Muda atau KMM. Mereka ni lantang, berani tentang British secara terbuka, sampaikan British pun cop mereka ni radikal. Dua-dua cara ni penting, cuma pendekatannya berbeza. Dan bukan setakat itu je tau, gerakan ni merebak ke seluruh tanah Melayu. Ada PASPAM yang jadi macam pot lepa intelektual untuk bertukar fikiran. Masyarakat India pun tak ketinggalan. Mereka anjurkan persidangan besar untuk bincang isu komuniti mereka. Malah, kita nampak kemunculan identiti baru dalam kalangan masyarakat India kelahiran tempatan. Semua ni bukti jelas yang semangat untuk bersatu tu makin membara. Soalan cepu mas, bila orang tempatan dah mula bersatu dan bersuara, agak-agak British duduk diam sambil makan biskut ke? Tentu sekali tidak. Jom kita tengok macam mana mereka respon dengan semua benda ni. British ni, dia pandai main game. Dia guna strategi carrot and stick
Atau dalam bahasa kita, gula-gula dan rotan. Bila persatuan macam KMS minta elok-elok, British bagi gula-gula. Dia tambah jawatan untuk orang Melayu dalam kerajaan. Saja nak sejukkan hati. Tapi, bila berdepan dengan KMM yang lantang, keluar rotan, terus tangkap dan penjarakan pemimpin macam Ibrahim Haji Yaakob. Nampak tak strateginya? Dia cuba kawal keadaan, bagi muka sikit kat yang sederhana dan tekan habis-habisan yang dianggap bahaya. Jadi, apa kesimpulan besar yang kita boleh buat? Senang je. Semangat nasionalisme di negara kita ni tak lahir macam tu je. Ia adalah hasil gabungan mantap 3 elemen. Intelektual yang bagi idea, media yang sebarkan idea tu, dan persatuan yang gerakkan idea tu jadi tindakan. 3 serangkai ni memang tak boleh dipisahkan. Alright, sekarang bola ada di kaki anda. Lepas dah faham semua ni, jangan biarkan ia tergantung. Terus pergi ke www.mcqspm.com atau imbas semula kod QR tadi. Buat latihan aktif. Percayalah, itulah cara paling padu untuk pastikan semua fakta ni melekat dalam kepala. Okey, sebelum kita tutup, saya nak tinggalkan satu soalan untuk kita fikir sama-sama. Bila kita tengok balik susah payah dan keberanian tokoh-tokoh dulu, apakah pengajaran paling besar yang kita sebagai generasi hari ini boleh ambil? Apa relevannya perjuangan mereka untuk kita sekarang? Cuba renung-renungkan. Terima kasih banyak-banyak kerana bersama saya kali ini.